Dia kata seolah-olah hutang tu bertambah. Jadi boleh Cik Faiz ulaskan kepada kita. Okey, hutang negara. Saya dah buat panjang pasal kes hutang negara. Untuk menguruskan hutang negara, dia ada disiplin dia. Okey, adakah hutang negara semakin membengkak? Ya. Adakah bila waktu hutang negara statik ataupun menurun? Hanya tahun 1993 sampai 1997. 5 tahun tu je hutang tak meningkat. Selepas 98 sampai sekarang, hutang terus naik. Cuma hutang naik dalam keadaan hasil negara juga naik. So macam mana nak buat? Okey, kita kena ada satu disiplin fiskal. Itu yang dikatakan sebagai hutang hanya boleh cecah limit dia 60%, 65% daripada saiz ekonomi. So itu ceiling dia, cara kontrol. Okey, ada orang kata kalau macam tu tahun depan jangan ambil hutang lah. Sebab tu saya cabar contoh. Kalau saya mencabar pihak di sebelah sana, you bising pasal hutang, you rasa hutang tak diuruskan dengan baik, walaupun sebenarnya parameter yang ada, hutang kita diuruskan dengan baik. Ia meningkat tapi semakin perlahan dalam keadaan hasil semakin tinggi. Sebagai contoh, kita ambil hutang buat loan kereta, buat loan rumah, loan peribadi tu ada tetapi semakin kurang. Dalam keadaan gaji semakin tinggi, sebelum ni gaji 1, lepas ni kita buat 2 kerja, 3 kerja, 4 kerja, kemampuan bayar hutang tu semakin meningkat. So bermaksud pengurusan hutang tu baik. Cuma katakanlah, saya tahu masyarakat nak jawapan yang mudah je. Boleh tak jangan ambil hutang langsung? Boleh? Bentangkan belanjawan. Kenapa saya macam, yelah saya tak nak sebut orang tu. Saya cabar dia sebab saya nak tanya satu soalan. Okey, saya akui anda Anwar Ibrahim ada kenaikan hutang tapi dikawal dengan baik. You kalau you rasa tak nak langsung naik hutang, bentangkan belanjawan. Yang tu jangan trap. Kalau awak nak kurangkan hutang, awak kena potong sangat banyak perbelanjaan. Awak nak potong apa? Subsidi. Awak yang marah subsidi disasarkan. Kan? Okey, katakanlah tak nak hapuskan, tak nak pukal, kita nak maintain dengan subsidi disasar. Mungkin dia nak contohnya apa lagi okey, stop ST Asara. Stop ST Asara, jimat 13 bilion. Tak perlu ambil hutang. Ya, hutang bukan diambil untuk expenditure punya pengurusan. Tapi disebabkan pengurusan kita meningkat, belanja untuk pembangunan terpaksa berhutang. So kita kurangkan belanja pengurusan supaya belanja pembangunan boleh masuk tanpa berhutang. Benda ni perlu dibentangkan dalam secara belanjawan. Cuma orang yang saya cabar tu, soalan saya simple je. Awak setuju tak dengan belanjawan Hamzah Zainuddin semasa belanjawan alternatif? Sebab kalau belanjawan alternatif PN dibentangkan, dilaksanakan, hutang lebih banyak sebenarnya. Sebab apa? Dijanjikan apa? 5,000, 6,000 setahun. 500 sebulan, 6,000 setahun. Dalam keadaan kau bebas nak beli apa? Setuju tak? Okey, setuju tak? Kalau Kak bagi 500 sebulan, 6,000 setahun tanpa ada kawalan, awak setuju tak? Mesti lah setuju kan? Kan? Sekarang ni dikawal. Sarah untuk beli barang keperluan. Sekarang ni 6,000 tu kita boleh beli apa saja. Tapi masyarakat akan beli apa? Dia pergi tengok TikTok, dia tengok orang berjoget wadidau perempuan kat Indonesia, dia bagi gift. Sebab tanpa kawalan, menyebabkan duit kita akan pergi ke mana? Bukan pergi kepada kebajikan rakyat, pergi kepada benda yang lalu. Sebab tu Sarah, walaupun ditingkatkan, dia ada mission. Mission dia, Sarah hanya untuk beli makanan. Sebab apa? Mission Kerajaan Madani, jangan biarkan rakyat Malaysia seorang pun tak makan. Pastikan basic ni dilengkapi lah. So benda tu saya nampak baik. Dan polisi baik, pengurusan hutang juga baik. Cuma kalau ada yang tak setuju, simple je. Bentangkan belanjawan, katakanlah kalau ada yang nak argue dengan awak semua kan, kata tengok Anwar Ibrahim buat hutang. Okey, kau pilih kerajaan yang kau nak pilih, minta dia bentangkan belanjawan. Tengok diimbang, hasil berapa, belanja berapa. Bentangkan benda tu dulu. Tanya direct, dia akan jam. Saya ulang lagi sekali kalau berhadapan dengan mereka yang tanya pasal hutang, bentangkan belanjawan tahun depan. Kau nak belanja apa? Kau nak hasil daripada mana? Boleh maintain tak? Hasil dan belanja sama paras. Pembangkang pun tak ada benda tu. So kerajaan hari ini mengambil langkah, kita berhutang dalam keadaan semakin sikit.
tahun ni hutang katakanlah 50 bilion, tahun depan 40, tahun lagi 30, 20, 10, kosong. Mengurangkan kadar hutang dalam keadaan ekonomi tak diganggu, pertumbuhan terus berlaku, kemampuan bayar semakin kuat, itulah pengurusan yang baik. Sebab itulah ringgit semakin mengukuh, berlaku kerana pengurusan hutang yang baik. So harap menjawab, simple. Ingatlah, step ni simple kan. Kalau ada orang argue pasal hutang dan hutang belanjawan, dia takkan dapat jawab. Sebab pemimpin dia pun tak ajar benda tu.